Terlalu cepat bertindak pun ada keburukan dia juga. Maknanya saya terlalu cepat bertindak sampai terlanggar dinding. Okey, saya tahu saya nak part time, saya nak cari income lebih contohnya. So saya survey yang mana yang saya rasa okey, lepas tu tanya soalan sikit, lepas tu saya rujuk orang. Maknanya saya tanya orang yang dah buat tu macam mana semua, dan saya terus buat keputusan dan saya terus cuba. Bila dah cuba, tengah jalan tu kalau ada masalah ke, saya adjust. Kita ada analisa kan, analisa untuk personality test. So saya adalah doer, maknanya orang yang membuat. Dia ada yang macam thinker, macam suka fikir dulu. So dia ada beberapa personality lah. So kita boleh kenali personality. Mana-mana personality pun bagus sebenarnya. Analisa pun bagus juga. Cuma mungkin you boleh kurangkan sikit ataupun analisa benda-benda yang penting je semua, dan boleh cepatkan tindakan. Terlalu cepat bertindak pun ada keburukan dia juga. Maknanya saya terlalu cepat bertindak sampai terlanggar dinding. Maknanya macam faham tak? Tapi tak padahlah kena scam ribu-ribu lagi. Tapi maknanya macam saya contradict dengan suami saya. My husband dia engineer. Jadi engineer ni dia memang orang yang sangat menganalisa. Dia akan buat planning perfect, cantik-cantik, baru buat. So saya buat dulu. Saya buat dulu, lepas tu tengok macam mana. Jadi kita macam bila kita kahwin tu kita complement each other lah. Kita macam combine kan. So kadang-kadang dia buat planning, so saya akan buat tindakan. Sebab kadang-kadang bila planning banyak ni, dia melambatkan tindakan. So saya nak cepat buat dulu. Faham kan? Tapi macam saya cakap tu lah, apa-apa personality pun bagus, tapi kita macam balance lah. Kita find the right balance. So kita dah ada macam analisa yang planning yang okey, nampak macam boleh jalan, dan kita buat tindakan.